hari ada orang kat sini? Telur ikan bilis. Apa ada? Ini putih. Susah boleh telur. Krep besar. Ini abang kira macam mana abang? RM4. RM4 ya? Start pukul berapa bang kat sini? Biasa start sampai 7 tu. 7 sampai? Sampai 12. 12 ya? Ya, ya. Setiap hari ada orang kat sini? Hari Minggu tu, hari Ahad. Hari Minggu je? Oh, hari Ahad je? Oh, pekan Ahad lah ni? Pekan Ahad. Ya, ya. Selain kat sini kat mana lagi bang? Batu Kawan. Oh, Batu Kawan. Batu Kawan kat mana? Pasar Malam, Pasar Malam. Pasar Malam Batu Kawan ah? Batu Kawan, di Ujung. Sama Pekat Terang, kat Jalan Kertas. 4. Kat sini makanan dia campur-campur. Campur-campur bang. Macam-macam bang. Macam-macam. So, coklat dengan biasa sama harga? Oh, ni RM3? Total RM3. Coklat RM5. Coklat RM5. Malaysia RM5. Adik, adik. Biji RM1 ya bang?
Ada tau. Benar. Ya. Boleh. Lima apa boleh? Lima apa? Kantok ni kantok ni. Okay, thank you. Bukan ambil. Okay. Cucuk beneran. Atau cucuk penerang. Kat mana lagi kak? Ha? Kat mana lagi kak? Dekat apa ni? Pasar malam satu je. Yang lain dekat luar. Kedai lah? Bukan. Dekat tepi jalan lah. Tepi jalan lah? Ya. Lama orang buat ni. Oh. Ni kira macam mana? 18? 18 RM3. RM3 ya? Ya. RM5. 12. Oh. Masih harga lama. Saiz dia besar juga. Ha? Saiz dia besar. Kecil ingat kesian kurang nak makan tak ada duit. Kecil kami tak nak buat kecil lah semua besar-besar. Kecil sangat ni. Ya. Besok dah buah acuan dia. Tapi hari sangat. Jangan ada rekod, ada rekod. Kami kena bayar. Jom sini buat dah juga. Buat apa? Apa kan? Ni abang terbalik. Yang ni dikira satu RM1.20. RM2 kan? Pulut udang kan? Ya, ya. Ini sebungkus berapa kan kira? RM1.50 biasa lah. Telur ikan bilis lah. Terima kasih ya. Yang nasi bak ni nasi lemak biasa. Harga dia? RM3 ya? Oh dia ada sotong semua. Sotong, telur, ikan bilis. Ada? Kan ada.
Chapati ya. Berapa dikira macam mana? Ya? Chapati dikira macam mana? 3 keping RM6. 3 keping. Oh, okey. Ya, chapati. Jarang tengok ah. Dekat pasar malam. Foodie MY5. Ha? Foodie MY5. Foodie. Ini kuah apa macam? Ni sardin. Sardin ah. Ini daging cincang. Ya dek, 3 keping RM6 daging atau sardin? Nak kau dua boleh? Kena tambah RM2. Boleh? Okey, terima kasih. Nasi lemak ni dia. Nasi lemak bungkus ya. Harga semua sama lah, RM2. Harga sama RM2. Okey, terima kasih ya. Ini sebungkus abang kira macam mana langsa? Langsa abang kira macam mana sebungkus? Dia ada jual setengah kilo pun ada. Oh, dia ada asin pun ada. Setengah kilo besar punya macam ni. Lepas tu sotong ada, campur ada. Biasa pun ada. Kalau biasa RM4 lah. Ya. Masih ramai bang. Ni yang rasa ni. Rasa campur tu. Macam ni mungkin RM9 dia banyak. Oh, RM6 yang betul ni. Ada sambil kukuh. Oh, campur lah. Campur. Dia banyak. Duit banyak tak? Duit ais. RM9 Pak Pang. Foodie MY5. Sampai dia. Foodie MY5. Siap naik dia. Foodie Malaysia. Ada sayur dah. Ni kali yang kuah besar. Kuah 1 kilo baru RM9. Oh, RM9. Itu ada. Ni sikit 6 kilo baru RM9. Kalau sekali dengan tu 10. Oh, ni RM9 lah. Ya. Siap telur, berset. Siap telur 10. Okey, terima kasih. Terima kasih bang. Ini abang kira macam mana? Kepak ayam dengan daging sama harga. Harga dia? Harga berapa bang? RM5. RM5 ya? Semalam kalau hari Senin setiap hari Selasa untuk elok, hari Rabu buat senang, hari Khamis kat sini juga. Tak sini juga? Sini juga. Hari Jumaat kat sini boleh. Malam kat sini tak ada? Malam Ada juga masuk juga? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Ya. 2 hari Sabtu buat perahu.
Okay, thank you. Oh, mini apung buri ya. Ya. Ini jangan tengok bang. Last lah tengok dekat Perak. Tanah banyak ah. Enggak banyak. Gang tak silap gangsa kat situ. Oh, 7 biji RM2 ya? Ya. Semua sama flavor. 5 flavor. Ini jagung. Ya baik. YouTube semua. Nama apa? Foodie MY 5. Ukli. Foodie. Oh, Budi. Baik bang. Yang abang ni biasa. Ya, ini ayam. Ayam berapa Biasa. harga dia bang? Ayam 9 bang. 9 Ya, betul. Kalau biasa? Biasa kosong pun boleh, ikan pun boleh. Oh. Ya. Kalau biasa? Biasa ikan 8. Oh 8 Ya. lah. Kalau biasa dia ada ikan lah. Betul, kalau nak kosong boleh telur masin saja. Oh. Siap 4 agak. Oh 5. Ayam 4. Eh. 4 ni kan? Asam. Esok ni maghrib nanti. Selasa tu elok. Jumaat sini balik. Oh, malam ah. Ya betul, pasal malam hari ni sekali je pagi. Oh. Hari tu Sabtu Taman Pau. Taman Pau. Ya, lepas tu Ahad sini balik. Ya, betul je. Ya. Dan panggil ping panggil ya. Ya, ya. Pandan dengan semua sama lah. Pandan dengan biasa sama. Sama lah. Masuk YouTube apa ni? Saya bang YouTube. Nama YouTube Foodie MY 5. Foodie MY 5. Foodie. Budi. Ha. FOODIE.
saya abang masuk kan. Sebenarnya. Ada itu abang ambil video Kemayuk itu. Yang pasar Ramadan kan? Minggu ni, minggu lepas. Minggu lepas. Kena angkat nak pegang. Pandai nah. Wow. Dah, kita turun fokus kat Ipoh kat KL lah. KL lah. Apa nama itu? Putih MY5. Putih. Ayam. Yang abang buat ni berapa harga dia? RM5? RM5. Ayam RM5, kalau daging? Lagi pun sama RM5. Sama juga. Kau boleh ambil video abang? Boleh ya? Macam ayam. Nombor awal itu kan? Itu bang. Nombor lah. Nama channel Putih MY5. Putih MY5. Putih. Putih. Ya. Oh. Kan Itu pernah nampak abang kat Seberang Jaya? betul. Kau Jaya. Berapa bang dia kira besar? Besar tu ni abang kan. RM10 ya, semua sama bang. Ni ada dia ni.